Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kru TV PSS Pasir Channel Escape Matang Pasir membawakan liputan khas majlis perpisahan dan majlis persaraan yang berlangsung dengan sangat meriah dan sangat menyentuh hati. Hari ini, warga sekolah mengucapkan selamat tinggal kepada insan yang sangat kami sayangi iaitu Cikgu Hasni, Guru Prasekolah Al-Munawarah. Untuk makluman semua, Cikgu Hasni akan berpindah ke Prasekolah IPJ Bainun bagi peneruskan perkhidmatan beliau. Sepanjang bertugas di SK Pematang Pasir, Cikgu Hasni sangat penyayang, sabar dan kreatif dalam mengajar murid-murid prasekolah. Ramai murid berasa sedih kerana terpaksa berpisah, namun kami bangga kerana Cikgu Hasni dapat peluang untuk berkhidmat di tempat baru. Kami mendoakan agar Cikgu Hasni terus berjaya dan sentiasa ceria di sekolah baharu. Puan Maizun telah lama berkhidmat dan banyak membantu guru serta menjaga kebajikan murid-murid prasekolah. Beliau sangat rajin, mesra dan sentiasa memastikan kelas dalam keadaan kemas dan teratur. Walaupun kami akan merindui Puan Maizun, kami gembira kerana beliau kini boleh berehat dan meluangkan masa bersama keluarga tercinta. Terima kasih Puan Maizun atas segala jasa dan pengorbanan. Turut diserikan dengan ucapan penghargaan, penyampaian cenderamata serta sesi bergambar sebagai kenangan bersama. Suasana bertukar sayur ketika kedua-dua insan yang diraikan menyampaikan ucapan terakhir mereka. Ada yang tersenyum, ada juga yang mengalirkan air mata. Liputan khas daripada kami Kru TV PSS Pasir Channel. Kami mendoakan agar Cikgu Hasni terus selamat di tempat baharu dan Puan Maizun agar sihat selalu. Saya Nurzal Safar daripada wartawan Kru TV PSS dan rakan setugas ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Maizun dan Cikgu Hasni. Sekian, terima kasih.